Aku tahu video ni takkan dapat banyak view bila aku review earbuds. View mesti akan macam hancur. Aku tak tahu kenapa orang kita tak suka tengok earbuds ke apa kan. Aku tak faham. Earbuds ni lagilah pula harga dia 345. Earbuds harga 345. Lagilah orang tak nak view. Bang, siapa nak view earbuds harga 345? Kau brand kan, kau design lah earbuds macam mana pun noise cancelling dia negatif 48dB. Bila pakai tu terasa aku separate dengan dunia luar. Gila kan? Sound quality premium, siap ada certified high-res audio wireless. Ada BA, ada 10mm dynamic drivers. Dia punya high, dia punya mid, dia punya low, semua clean. Bila main drum kan, kau tahu bass drum yang kaki tu kan, dia punya tup 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 tup. Panci memang clean gila. Sound almost perfect. Design lawa, no doubt. Siap ada software Edifier Connect, memang optimize. Tapi realitinya orang tetap tak nak view. View tetap tak ada. Sebab apa aku nak beritahu korang? Sebab yang pertama, benda ni earbuds. Earbuds memang dah terlalu common, dah terlalu banyak kat pasaran, dan harga di pasaran tu jauh lebih rendah daripada ni. Buat apa kau nak beli yang 300 lebih? Baik kau beli yang bawah 100 kan, tapi bunyi sedap ke? Aku tanya kau, yang bawah 100 tu bunyi sedap ke? Puas hati ke? Kedua, sebab harga dia 345. Harga 345 untuk pengumpul tai telinga. 345 consider mahal lah kan. Tapi earbuds ni, dia deliver quality dia kena dengan harga bagi aku lah. And dia tambah lagi function gaming mode, 80 ms latency guarantee. Tak peduli, okey tak apalah. Dah lah, skip.